Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Mak Teh. Nampak tak? Kali ni Mak Teh nak kongsi resipi yang simple-simple. Biasalah Mak Teh ni tak ada resipi yang menarik sangat pun. Simple-simple je. Okey, sayur, sup sayur tu ataupun sayur air, senang, ringkas lepas tu ini menu yang Mak Teh nak kongsikan sebenarnya. Okey, sambal, tempe, tahu bersama ikan bilis, kacang, semua Mak Teh sebut tu. Okey. Dan sebelah tu ayam goreng. Ini menu yang ringkas saja tapi bikin menambah tahu. Okey, jom Mak Teh kongsi resipi ni. Okey, jom kita masuk ke dapur Mak Teh. Baik, kena sediakan beberapa keping tempe, tahu, segenggam lada kering, 1 biji kentang yang telah dipotong nipis-nipis macam ni, 1 biji bawang besar, lepas tu 1 ulas bawang putih, lebih kurang macam tu lah kan. Mak Teh buat tak banyak, sikit saja. Okey, lepas tu kacang, semestinya ada kacang, dan ikan bilis lah. Jom kita mula. Okey, baik, macam kacang dan ikan bilis ni Mak Teh akan goreng lah, goreng garing. Lepas tu Mak Teh akan ketepikan. Okey, macam tempe ni Mak Teh akan potong dan Mak Teh akan potong dia nipis-nipis. Tapi sesuai selera, nak potong nipis lagi ke nak tebal macam Mak Teh potong ni pun sesuai aja, sesuai selera. Okey, Mak Teh guna dalam 2 keping tempe, satu ketul tahu, lebih kurang macam tu. Okey, lepas tu Mak Teh akan goreng lah tempe ni. Okey, ni Mak Teh tunjuk goreng tempe je lah. Yang lain semua tu Mak Teh akan goreng juga, tapi Mak Teh tak tunjuk lah, ringkas-ringkas. Okey, lepas tu Mak Teh akan potong bawang putih dan bawang besar tadi. Okey, ini tujuan untuk Mak Teh kisar lah, senang kan, takkan nak masuk 1 biji macam tu kan. Okey, dah potong tu. Okey, Mak Teh akan masukkan dalam pengisar. Okey, ini pengisar. Okey, mula-mula Mak Teh akan masukkan lada kering yang telah direndam dengan air panas tadi, dan teruskanlah bersihkan dia terlebih dahulu. Okey, ni bawang merah dan bawang putih tadi. Okey, satukan semua dalam pengisar tu. Okey, 3 bahan ni je, senang sangat. Okey, Mak Teh kisar. Okey, ini dalam bekas goreng tempe tadi tu Mak Teh akan masukkan bahan-bahan kisar tadi lah. Okey, masak macam biasa, kacau-kacau sehingga dia pecah minyak, macam tu lah kan. Okey, lepas tu ni Mak Teh ringkaskan takkanlah Mak Teh nak tunjuk lama sangat kan. Okey, jadi Mak Teh ringkaskan. Okey, lepas dia dah pecah minyak tu Mak Teh akan masukkan 1 sudu setengah gula, lebih kurang gitulah. Okey, sesuai selera lah kan. Itulah. Okey, kacau-kacau. Lepas tu Mak Teh akan masukkan 1 sudu kecil garam. Okey, disusuli dengan sedikit perasa lah. Okey. Lepas tu kacau macam biasa. Okey. Renekkan dia dengan api yang perlahan, jangan kuat lah, kuat hangus. Sebab Mak Teh buat ni pun sikit kan. Bolehlah sekali makan. Lepas tu Mak Teh akan masukkan juga sedikit air, sebab dia macam nampak dah kering tapi mungkin kurang masak lagi. Tapi Mak Teh masukkan sedikit air biar dia masak sebati lagi. Lebih kurang macam tu, dah rasa betul-betul sambal tu dah masak kan. Apa lagi, lepas tu bolehlah ambil bahan-bahan yang kita dah goreng tadi, tapi Mak Teh tak tunjuk lah semua Mak Teh goreng. Okey, macam tempe, tahu, kentang. Okey, inilah hasilnya. Okey, kacau-kacau, sebatikan dia. Okey, maka terhasil lah ya. Menu macam ni memang sedap tau sahabat-sahabat. Kalau macam terfikir nak masak apa kan, tak tahu nak masak apa, okey, boleh try menu Mak Teh ni. Memang sedap. Makan dengan nasi hangat-hangat, ratah macam gitu pun sedap. Okey, kalau sahabat nak letak terus nak letak kacang tanah dan ikan bilis, okey, silakan, boleh je. Ataupun nak tabur atas lepas pada kita angkat tu pun boleh. Macam Mak Teh tabur lepas angkat pun sedap juga. Nak sekalikan gitu pun boleh, tak ada masalah. Okey, ini Mak Teh akan taburkan sedikit kacang tanah dan ikan bilis goreng tadi. Okey, maka terhasil lah. Macam ni lah. Okey, ni nampak. Mak Teh akan taburkan sedikit ikan bilis. Maka terhasil lah. Okey, sambal tempe, tahu, bilis, kacang ni. Itulah semua Mak Teh sebut. Okey, boleh try menu yang cukup ringkas dan memang sedap.
Okey, Mak Teh rasa sampai di sini dulu perkongsian Mak Teh untuk kali ini. InsyaAllah berjumpa lagi di lain siaran. Yang penting, masak tu senang dan ringkas. Okey, bye. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.